kalau ikutkan dekat sini, dia ada macam camouflage punya design, okey, ataupun askar punya design yang warna merah macam tu, okey. Tapi yang ni memang semua totally hitam kalau korang tengok dekat sini. Assalamualaikum dan selamat datang korang ke akaun Baras Batman. Jadi untuk video kali ni, episod ke-14, Baras nak unboxing dan review dekat korang collection Baras di Arkham Knight daripada McFarlane Toys, okey. Jadi kalau korang tengok kat sini, figure Arkham Knight ni diinspirasikan daripada video games Batman Arkham Knight, okey. Baras sangat-sangat suggest untuk korang main game tu, memang sangat best dan semua kat sini dia best, okey. Kalau korang tengok kat sini Arkham Knight ni, Baras ada sedikit komen yang bagi Baras lacking dekat figure ni. Baras sure kalau korang tengok figure ni sendiri, korang tahu dia lacking dekat bahagian mana. Tapi nanti kita pergi kat part review, okey. Jadi kalau kita tengok kat kotak ni, McFarlane Toys punya signature box, dia punya kotak dia memang simple, transparent box macam ni. Korang boleh nampak figure kat dalam, accessories dan trading card dekat dalam, okey. Jadi kalau tengok dekat sini, ni figure Arkham Knight. Lepas tu dekat sini DC Multiverse dan figure ni adalah figure di Arkham Knight. Kalau tengok dekat bahagian sini, dia ada dalam 22 moving parts, okey. Dan figure ni daripada McFarlane Toys, okey. Jadi kalau kita tengok dekat belah kanan, kita ada DC Multiverse, di Arkham Knight dan sama juga McFarlane Toys, okey. Dekat bahagian belakang kita ada poster Arkham Knight yang sangat cantik, okey. Figure-figure McFarlane Toys kebiasaannya kotak kat belakang dia akan suggest untuk korang collect semua koleksi-koleksi McFarlane Toys yang lain. Tapi yang ni dia poster je, bagi Baras cantik, okey. DC Multiverse di Arkham Knight, okey. Okey, jadi kalau tengok dekat belah kiri kita ada di Arkham Knight daripada Batman Arkham Knight video games, sesuai untuk siapa yang box collector, korang nak letak side by side, okey. Bahagian atas kita tengok tak ada apa-apa, okey. Dan bahagian yang terakhir, bahagian bawah ni lebih kepada manufacture dekat mana dan choking hazard, okey. Jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk unboxing di Arkham Knight daripada McFarlane Toys. Okey, untuk experience unboxing bagi Baras simple je. Dia punya experience unboxing, okey. Tapi dia punya kotak dia secure, okey. Baras lupa nak bagi tahu, figure ni Baras dapatkan secara MISB, tapi Baras dah unboxing dah. Baras dapat daripada Shopee dalam 142 macam tu. Baras beli daripada luar, okey. Bukan Malaysia, okey. Jadi kita tengok kat sini. Okey, kita buka dulu. Okey. Ini main box dia. Okay, dah tak apa-apa, kita letak ke tepi dulu. Okay, kita tengok dekat bahagian ni. Okay, bahagian ni kita ada ni, kita buka dulu. Yang ni siapa yang bagi Baras, bahagian dalam ni tak sesuai lah siapa yang nak jadi box collector, okay. Sebab bila once korang dah buka dia memang dah terkoyak, okay. Kalau dia disediakan slot untuk aksesoris ni, bagi Baras okey lah untuk box collector, okey. Okay, jadi dekat sini kotak ni tak apa-apa, tapi sangat cantik, macam lukisan-lukisan kat sini. Belakangnya tak ada apa, okey. Okey, ini aksesoris yang kita ada, okey. Jadi kita akan pergi ke part aksesoris review. So, kita ada ni. Okay, cantik. Lepas tu yang ni pula, kita tengok kat sini. Yang ni figure dan juga aksesoris. Sekejap Baras zoomkan. Okay. Kita ada ni. Okay. Cantik, Kalau korang tengok dekat sini, dia punya aksesori dan juga figure ni hampir kesemua je warna hitam, okey. Dia warna gelap. Okey, yang ni kita ada ni. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada figure Arkham Knight kat sini. Apa-apa. Okay, jadi ni figure Arkham Knight, cantik. Korang pegang ni dia rasa solid sebab dia getah, okey. Okey.
Jadi jom kita ke next part untuk part what's in the box. Okey, jadi kita dah sampai ke part what's in the box. Okey, jadi Abras dapatkan figure ni dengan harga RM142 macam tu. Okey, jadi dekat sini apa yang kita dapat The Arkham Knight punya figure. Bagi Abras agak solid, okey, dan juga cantik. Lepas tu dari segi aksesoris kita dapat 3. Kita ada 2 smoke grenade, and then kita ada grapple gun, dan last sekali apa nama dia punya base. Okey, dan kat sini kita ada trading card. Jadi bagi Abras untuk 142 untuk apa yang dapat dalam ni, bagi Abras agak mahal sikit, okey. Sebab apa tu, aksesoris dia bagi Abras tak banyak. Kalau ikutkan ada weapon dia ada 2 je. Yang ni kira satu set lah. Yang ni kita ada 2. Bagi Abras 142 tu agak mahal sikit. Abras rasa kalau dapat dalam 120 bagi Abras berbala, okey. Korang mesti tak sabar nak tengok apa benda yang lacking kat sini. Jom kita ke next part untuk untuk figure review and articulation. Okey, jadi kita dah sampai ke part figure review and articulation. Apa tu, bagi Abras figure ni agak solid, okey. Kalau korang pegang pun, kalau korang dah dapatkan, korang pegang agak berat, okey. Dan dia punya apa, figure ni tinggi, okey. Standard McFarlane punya apa tu, size. Kalau korang tengok dekat sini, ni dia punya apa tu, mask dia, okey. Sekejap Abras zoom kan. Okay, korang tengok dekat sini memang cantik. Okay, ni dia punya mask dia, okay. Jadi dia punya armor dia, okay. Warna apa tu, badan dia ni mainly memang warna hitam dengan kelabu, okay. Ni bahagian shoulder dia, okay. Back dia, okay. Forearm, triceps dia, okay. Dia ni glutes dia, korang tengok pinggang, pinggang dia, glutes dia ni, okay. Ni bahagian apa, quads, okay. Bahagian kaki, okay. Bagi Abras dari segi sculpting memang terbaik, okay. Apa nama figure Arkham Knight ni, dia punya sculpting dia memang terbaik. Cuma bagi Abras dia punya paint job dia agak lacking, okay. Kalau kau main game apa Batman ni kan, kalau ikutkan dekat sini dia ada macam camouflage punya design, okey, ataupun askar punya design yang warna merah macam tu, okey. Tapi yang ni memang semua totally hitam kalau korang tengok dekat sini. Dari segi sculpting memang Abras tak nafikan memang terbaik, okey. McFarlane buat. Cuma paint job tak okey. Korang tengok merah pun ada kat sini je. Memang mentally warna dia warna kelabu. Tapi yang ni kalau korang tengok dekat dalam video Abras, yang ni bukan hitam Yang ni dia warna warna ungu gelap, okey. Kalau korang dah dapatkan figure ni, korang akan nampak dia punya ungu dia. Ungu ni tak nampak macam ungu yang glossy. Ungu ni dia ungu matte, okey. Ungu matte. Sebab kalau korang tak nampak dekat Abras punya video, sebab lighting Abras agak terang, okey. Yang ni warna kelabu, okey. Dan kalau dari segi material dia ni getah, okey. Ni getah, okey. Yang ni korang tengok kat sini Abras boleh angkat sikit. Getah shoulder pad ni pun getah, okey. Korang boleh angkat ni, okey. Memang mentally getah. Yang ni pun getah, okey. Yang keras dia punya tight, okey. Korang dengar bunyi dia, okey. Dengar bunyi getah ya. Ni getah, armor dia getah, okey. Yang ni pun korang boleh macam ni, okey. Ni memang getah, okey. Abras boleh kata dari segi dia punya baju dia semua getah, kecuali dia punya main part dia macam kaki, okey. Tangan ni dia punya tricep dia, okey. Korang tengok back dia, sculpting dia memang terbaik, okey. Belt dia, yang ni pun getah. Aksesoris ni, tapi aksesoris ni tak boleh cabut, okey. Korang tengok ni memang cantik memang great design bagi Abras. Sculpting dia memang detail. Kalau korang dapat tengok depan mata memang superb dia punya design, okey. Okey, jadi kalau dari segi apa orang kata articulation pula, kita try. Abras pun tak try lagi. Okey, kepala dia kita try kita boleh pusing tak? Okey, kita boleh pusing. Jap, Abras zoom kan. Okey, kalau kepala dia ni korang boleh pusing, okey. Dongak kita try, boleh ke tak? Dongak tak boleh, tunduk pun tak boleh, sengit kiri kanan pun tak boleh, okey. Dia cuma boleh pusing je, okey. Kalau dari segi tangan, kita boleh pusing ke belakang, kita boleh pusing ke depan,
Bawa keluar boleh tak? Bawa keluar nampak boleh sebab dia ada macam ni join kat sini. Tapi korang kena angkat dia punya ni, okey. Angkat sikit. Okey. Tu dia ada macam join dia. Abang rasa pasti korang nampak ke tak? Okey. Ni. Okey. Cuma abang rasa lebih daripada tak boleh. Okey. Okey, kita try bicep dengan shoulder ni, bicep dengan shoulder. Bicep dengan shoulder boleh pusing, okey. Okey, boleh pusing. Tapi ke depan tak boleh, ke kiri kanan tak boleh, okey. Depan belakang pun tak boleh. Okey. Okey, dari segi antara bicep dengan forearm dia, korang tengok dekat sini ada join, okey. Dia ada join. Jadi korang boleh ke macam ni, okey. Macam ni. Korang boleh buat posing macam ni, okey. Macam dia tengah bercakap ke apa kan. Okey. Jadi dia ada dua join dekat sini. Cuma ke belakang tak boleh sebab dia dia tersekat kat sini. Pusing pun tak boleh, okey. Jadi kalau dekat dia punya ni jari dia ni, korang boleh ke atas ke bawah macam ni. Ke belakang sini tak boleh. Tapi korang boleh adjust sebab benda ni kita tengok dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Jadi kalau korang nak buat macam ni, korang kena adjust ikut dia punya arah join ni. Okay, contoh yang ni arah join dia. Okay, try pusing. Tu dia boleh sikit. Okay. Okay. Jadi dekat tangan belah kanan pun sama je. Okay. Korang boleh pusing ke belakang, korang boleh pusing ke depan. Okay. Keluar pun boleh, tapi yang ni punya figure ini dia agak ketat sikit bahagian sini, okey. Okey, kalau dari sisi tangan korang boleh ke depan kan macam ni, okey. Memang full boleh. Depan, ke belakang tak boleh sebab dia tersekat kat sini, okey. Okey, dari segi pinggang pula kita try. Pinggang dia. Okey, pinggang dia ni antara lower chest dengan dia punya upper abs ni, dia boleh gerak tau sebenarnya. Okey, dia boleh gerak. Korang tengok. Kiri kanan boleh, korang tengok antara ni dengan ni. Korang boleh gerak macam tu. Okay. Cuma abang rasa punya ni dia agak tight, okay. Korang boleh pusing, okay. Korang boleh pusing tapi pusing sikit je. Abang rasa tak recommend untuk korang pusing semua sebab takut tercabut, okay. Okay, jadi kalau kita tengok daripada lower abs ni, lower abs dengan bahagian glutes ni, yang ni kita try tengok boleh pusing tak. Dia macam tak boleh, okey. Dia tak boleh. Okay, abang tak pasti sama ada abang punya ketat ke apa. Tapi abang dah try ni memang tak boleh. Okey. Okey, bahagian kaki pula. Kita try bahagian kaki. Kita boleh bawa ke depan. Okey. Tapi kau kena hati-hati dengan dia punya aksesoris ni, takut putus, okey. Okey. Kalau ke belakang boleh. Tapi abang tak recommend untuk full ke belakang, okey. Kalau keluar boleh. Okey. Jadi kaki kanan pun sama. Ke depan boleh sikit, ke belakang boleh sikit. Okey, keluar boleh. Okey, kalau dari segi lutut ini kita try. Lutut kita cuba ke belakang kan. Okey, boleh full sampai macam ni. Dia ada dua join kat sini. Okey, kalau ke depan tak boleh. Okey. Yang sebelah kaki kanan pun sama. Boleh ke belakang macam tu. Ke depan tak boleh. Tak boleh dia sebab dia tersekat kat sini. Okey. Dari segi boots dia, kita tengok dia boleh ke depan, ke bawah. Pusing boleh tak, kita try pusing. Pusing boleh. Okey, pusing boleh. Sini pun sama, pusing boleh. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Dan dekat bahagian ni korang boleh macam ni. Okay. Yang ni pun sama. Depends korang dapat figure ni macam mana. Abang rasa punya figure ni agak ketat, okay. Dan satu benda yang abang rasa macam kurang berkenan sikit dengan McFarlane Toys, kadang-kadang figure yang abang rasa dapat dia punya kaki dia macam sengit sikit ke sini. Korang tengok yang ni kan macam lurus kan, tapi ni dia macam sengit ke dalam sikit. Yang tu macam abang rasa kurang berkenan sikit. Okay. Okay, jadi itu saja. Jom kita ke next part, ke accessories review. And then abang akan tunjuk dekat korang macam mana nak pasang-pasang dia punya accessories, okay.
Okey, jadi kita dah sampai ke part accessories review. Jadi aksesori yang pertama kita ada grapple gun, okey. Design dia, sculpting dia memang cantik, okey, bagi Abaras. Korang tengok kat sini. Tapi dari segi warna memang dia semua satu warna je. Dia warna hitam, okey. Korang tengok design dia. Okey. Dia punya design, dia punya ni dia macam apa? Dia tak tajam sangat, dia macam tumpul sikit, okey, dalam ni. Tapi ni plastik, okey. Plastik. Korang tengok design dia. Okey. Jadi aksesoris yang kedua, kita ada dua set smoke grenade. Okey. Korang tengok kat sini. Ni satu design yang cantik bagi Abaras, okey. Simple but cantik. Ni pun warna hitam kesemuanya, okey. Tengok kat sini. Abaras harap korang nampak, okey. Okey. Jadi untuk aksesoris seterusnya yang ketiga kita ada yang ni base untuk apa? Untuk dirikan figure dia. Okey, ada lambang DC kat sini. Okey. Cantik. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada ni trading cards. Trading cards untuk di Arkham Knight. Sekejap Abaras zoomkan kat korang supaya korang boleh baca nanti. Okey, kita ada gambar kertas dia, kertas apa tu, kotak dia cardboard yang premium, okey. Dia glossy macam tu. Gambar pun cantik di Arkham Knight, daripada Batman Arkham Knight. Lepas tu kat belakang ni korang boleh baca detail dia. Abaras akan tunjuk kat korang. Korang boleh pause untuk korang baca, okey. Di Arkham Knight, Batman Arkham Knight, data file, okey. Username unknown. Kalau korang main game apa, Batman Arkham Knight, korang tahu yang ni adalah Jason Todd, okey. Okey. Ni korang boleh baca. Okey. DC Multiverse dan yang dekat sini lebih kepada yang ni apa ini? Batman Arkham Knight punya ni. Okey. Okey, jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk figure and accessory matching. Okey, jadi untuk part figure accessories matching, Abaras tunjuk kat korang. Yang ni tangan apa tu? Arkham Knight. Nak masukkan senang je. Korang boleh je masuk macam ni. Okey, tak susah pun. Okey. Macam tu je. Okey. Lepas tu smoke grenade ni, okey, Abaras ambil satu je sebab dia ada dua kan. Abaras ambil satu. Korang boleh je macam ni. Masukkan je dekat tangan dia macam tu, okey. Macam tu je, simple je. Okay, sebab aksesoris dia pun simple. Jadi cara nak apa masukkan tu pun simple, okey. Macam tu je. Lepas tu abang nak tunjuk kat korang, kalau korang dapat figure daripada McFarlane yang agak macam ada defect sikit macam Abaras, dia sengit-sengit macam ni, okey. Korang boleh ambil base dia, korang boleh cucuk dekat bahagian bawah ni. Kalau korang tengok kan, dia ada lubang kan ni. Korang boleh cucuk dekat mana-mana, okey. Kita boleh cucuk dekat kaki belah kiri. Ni ada benda ni, korang cucuk je dekat sini, okey. Kaki dia. Jadi macam tu saja. Okay. Jadi dia cantik je berdiri macam tu. Korang tengok. Jadi korang boleh apa, bagi stabil lagi dia korang punya figure McFarlane walaupun ada defect sikit, okey. Okay, jadi jom kita ke next part untuk posing review di Arkham Knight. Okay, jadi untuk part figure size and figure size comparison with other figures, Abaras tadi terbalik, okay. Abaras selalunya buat figure size and figure size dulu daripada posing review dulu. Abaras tersilap. Okay, jadi ini di Arkham Knight untuk figure size, Abaras boleh kata figure ni agak tinggi, okay. Kalau dalam apa tu, internet dia kata dalam 7 inci macam tu, okay. Kita try tengok. Yang ni Abaras ada pembaris. Okay, kalau tengok sini Abaras ada pembaris. Betul, dalam 7 inci, okay. Jadi Abaras ada dekat sini, Abaras ada Batman Arkham Knight. Yang ni bukan, yang ni hampir sama macam Kaido Revolted Amazing Baguchi, tapi yang ni KO punya, okey. Ini yang KO punya. Korang tengok Amazing Baguchi dengan apa tu, yang KO punya lebih kurang je ketinggian dia, okey. Korang tengok McFarlane Toys punya ketinggian memang jauh beza, okey. Dia McFarlane Toys punya ketinggian macam standard ketinggian orang normal, okey. Okey, Amazing Baguchi dia agak pendek sikit.
Korang tengok kat sini memang jauh beza lah. Okay, jadi yang time ni barulah kita pergi ke part posing review. Okay, jadi untuk posing, bagi baras ni je posing yang bagi baras terbaik baras boleh buat. Sebab bagi baras figure ni dia tak possible sangat. Sebab dia punya kaki tak boleh gerak sangat ke belakang, ke depan pun tak boleh. Lepas tu dari segi tangan dia pun korang tak boleh kepak keluar sangat. Jadi abang rasa ni je yang bagi baras Okey, jadi kita sampai ke hujung video. Jadi secara konklusinya RM142 bagi abaras kurang sikit berbaloi. Sebab dari segi aksesori memang tak banyak dan paint job dia agak lacking. Dan reason kenapa abaras nak korang dapatkan juga sebab dari segi sculpting memang terbaik. Dari segi solid korang pegang ni memang berat, rasa premium. Yang tu abaras saja untuk korang dapatkan. Jadi dekat YouTube abaras ada buat unboxing dan review untuk Arkham Knight daripada Amazing yang Maguchi. Korang boleh tengok kat situ. Nanti abaras akan sediakan link dekat video ni. Korang boleh tengok, korang boleh bandingkan. Yang tu bagi abaras memang jauh lebih cantik daripada yang McFarlane Toys punya figure ni. Dari segi paint job, articulation, possible dia semua. Jadi untuk video-video akan datang Abaras akan buat banyak lagi unboxing dan review collection Abaras. Dan kalau korang ada figure yang korang nak Abaras review, korang boleh komen dekat video ni. Jadi kita jumpa dekat next video. Terima kasih korang sebab support Abaras. Kita jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum korang. Bye bye.